Besar weh bujang. Nak haram besar weh. Apa tak ayam? Ha. Oi. Hook lagi. Hook lagi. Oh. Pagi-pagi, selamat pagi. So, kami di Tasik Pedu untuk hari yang terakhir sebelum pulang ke Selangor. Pagi ni kami naik dengan tekong Akmal Jerung dengan tekong Adib kat Pedu. Okay, so ni player kita. Check. Hello guys. Okay, so ni Hakim Nordin. Selamat pagi. Boleh follow TikTok dia orang lah. Okay, so ini. So untuk yang ini pula, ini orang panggil dia Faizal Toman. Selonggo. Faizal Toman Beris. So ini dia view Tasik Pedu. Nampak tak? Okay, hari ni kita main bujang. Jumpa induk. Tapi fokus pada game bujang. InsyaAllah ada rezeki kita naik. Tak ada rezeki, benda dalam air. Faham? InsyaAllah. Harap-harap gasak lah. Ini tengah tunggu tekong. Dekat Beris semalam dengan kemarin kita dah gasak. Saku 2 ekor papa, Icat seekor papa, Doyok seekor papa, Hakim Nordin pun seekor papa. InsyaAllah kalau ada bujang hari ni, black ke rezeki, kita naik insyaAllah. Tapi Alhamdulillah trip Beris berjaya. Let's go. Pagi-pagi, selamat pagi. Oh, ini masak oh. Hari ketiga di Kedah, Tasik Pedu pula. Dengan tekong Akmal Jerung, satu tekong Adib. Ya bang. Ya. Boleh follow kalau nak fishing guide. Akmal Jerung ada, Adib ada. Okey, hari ni moga-moga ada manis-manis lah. InsyaAllah. Jom. Aduh. Ini kan, baling lebih. Lepas tu kayu pelah macam kerang. Macam kerang. Kayu dulu. Biar dia jadi macam ni. Biar dia cantik macam tu. Dengan biar dia drop terus bagi dia. Beli dekat ni beli. Ketuk. Okey, slow. Slow je. Jut sekali. Janganlah kena kat kau. Kenalah kat aku. Tekan nak tu. Tu ah. Ui, bujang. Terkejut boleh pergi depan sikit tu. Kalau terkejut dia ni dia mau lagi tak? Lari ya. Tak apa. Janji dia ada bang. Situ. Macam ada ulat kejar nak keluar. Besar weh bujang. Nak haram besar weh. Weh bang, saya nampak ada kilas tu bang. Panjang tu. Kalau baling dia ambil tak? Tak apa, kita tengok mama tu. Susah jumpa mama. Tu. Apa tak ayam? Apa tak ayam?
Oi, bujang. Ha. Apa tu? Purple. Apa? Nampak depan saya ni. Sama buntut ke apa? Dia nampak apa? Bukan anjing. Tak tahu lah dia nampak, dia terkejut. Dia tak tahu nampak ke tak. Sekejap tengok balik sekejap. Purple bang. Awak dah tak nampak selama ni. Ha. Macam nak masuk dah tadi. Memang kita tipu mereka ni. Besar tak tu bang? Nampak apa? Ha. Ada bulu. Alah, ada patang kai. Ah, dia tak saja. Cabut. Dia goncang. Dia memang sinking lagi dia mau kalau belum kena. Kalau ayak kau sinking lagi bagus pakai. Alhamdulillah. Oh, Dia nak sinking. thank you. Tak lagi. Dia ketuk dah halus. Lepas tu duk je dia balas balik. Oh, dia ketuk halus lepas tu Ha. balas balik. Kalau Dia kalau ayak terus, kalau pedu kan. Sinking lagi bagus. ya. Sinking ataupun kai. Oh. Papa balik. Jangan biar sering. Oh, koyak ni. Bukan kena tu. Ada orang kena ni. Tak. Dia kena sikit lah. Jaga bang kaki. Allah. Kalau apa kawan-kawan saya tanya, abang diam aja tau. Abang diam aja. Cakap lah tak naik. Cakap je tak naik. Ha. Cakap je tak naik. Betul kat situ jangan dah. Video. Ada. Video kau tekan kamera tepi. Tekan lock. Ada kamera tak? Ha. Kau. Besar banget. Besar bangetnya. Dah. 2 ekor tu. 2 ekor. Besar cat. Hijau, biru, semua ada. Macam mana dia boleh tak kena? Besar tu bang. Tadi dia nak balas kau punya tau sebenarnya. Tu bawah tu. Yang aku terkejutnya kau tahu apa? Tiba-tiba dia kat situ sebelah aku macam ni. Oi, nak ram besar weh. Kita tengok balik video ah. Confirm besar. Macam angin kat Bagan Lalang tempat ni. Laut macam ni lah angin tu. Bagan lalang. Angin dia macam ni lah. Embak tunjuk. Pergi casting apa siakap kan. Macam ni lah. Mak. Oh. Cekang. Fight dah. Lagi. Allah. Sayang 1000 kali sayang. Dia makan.
Oh. Ui, Hook lagi. Hook lagi. Okey. mantap. Jaga. Kosong belah Saiz. Oh, cukup. Ui. Besar. Oh. Syahdu. Jangan kau dah. Alhamdulillah. Tekan tam. Oi, bosok. Woi, alhamdulillah. Misi lengkap ah itu. Lega. Dalam keheningan dia ambil tu. Waduh. Lele. Bangun tidur, balik dapat dah. Balik. Baling mu macam tak larat lah baling lah aku tengok. Memang tak larat tu, layan je tu kan. Layan je lah. Dia memang lah time kita dah putus asa. Tu. Risau otak lu. Boleh meraihkan kejayaan. Boleh santai-santai dah. Dah boleh santai dah bang. Boleh relax lah. Bukan nak apa pun kan. Bukan nak apa pun. Dia pemenang. 9 LB. Tak kata sikit menganjing sikit Ha, apa. kata sikit Khalid. Apa kata-kata yang nak dikata? Ha? Henti je lah mancing adik. Dah tak payah nak mancing. Okay. Oh, Balik. Duduk. tak solid dia ketuk. Haram. Jauh tu masalah dah. Asyik padu. Mantap. Carongging. Majong. Tu dia. Ni tukang masak. Hari malam terakhir sebelum balik ke Selangor, kita buat bakar-bakar. Musuh baik Adib doyok tekan bakar. Dia pro buat benda ni. Jalan ni barang padu. Bunim punya. Penutup. Dah sampai Selangor. Dari Kedah ke Selangor bersama fighter. Dah sampai rumah. Alhamdulillah. So tamatlah trip kami ke Kedah untuk mengail toman. Untuk mancing toman. Strike 2 ekor papa, strike 1 ekor, 2 ekor papa, 1 ekor papa, 1 ekor bujang. Pedu dengan beris tamat. Mantap. Semoga ada manis. Trip dah berjaya. Cuma masih ada lesen lulus. Mantap. InsyaAllah ada rezeki kita pergi lagi ramai-ramai. Semoga pergi depan ni jadi. Jadi Faizal teman beris padu. Agak tahi. Ucat kopi. Ya, dulu kan DP kopi, sekarang DP dah toman lah. Mantap. Bye-bye.